Korang ingat lagi tak semua kilang-kilang yang aku pernah pergi order barang hari tu? Hari ni hampir ke semua barang yang aku order tu semua dah sampai. Jadi hari ni aku ke Pahang untuk tengok barang-barang yang dah sampai kat sana. Masa kat sini memang manpower agak pack sebab diorang nak kerja untuk siapkan kerja pemasangan perabot semualah. Untuk perabot kayu yang aku pergi kilang Pakcik Chinese hari tu, dia pun ada dekat sini. Dia tengah buat pemasangan on-site. Yang ini untuk baki-baki perabot yang ada dekat sini lah. Untuk perabot pakcik ni, total aku supply dengan install ada lebih kurang dalam 12 unit. Selain daripada tu, perabot ni aku tambah wiring sikit lah untuk tambah plug point dekat perabot ni. Senang lah untuk budak-budak nak study kat sini sambil charge laptop ataupun charge handphone. Untuk kilang video aku yang paling latest hari tu, aku order meja punya top part. Dengan aku order kerusi besi sekali dengan kaki meja sekali untuk meja perabot yang dah sampai tu lah. Okay, ini contoh meja dia. Korang rasa cantik tak? Tapi design ni bukan aku pilih. Ini pula subkon tengah siapkan pasang cermin untuk sigi basuh tangan. Itu yang dia seronok ni kan tu siap. Ya Dia tak? so siap hari ni. Letih juga. Jadi lepas ni tinggal tunggu aku je lah nak susun layout kedudukan meja ni nanti. Masa pun aku tinggal tak banyak, tak sampai seminggu lagi untuk aku habiskan handover projek ni.